Buat julung kalinya setelah sekian lama tertangguh, kini Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia kembali menganjurkan kembara gayung ke Taiping Perak. Lawatan selama 2 hari 1 malam ini membawa seramai 40 orang peserta menyelusuri sejarah warisan silat seni gayung dengan menjejakkan kaki ke tapak perjuangan Mahaguru dan menyelami semangat jati diri seorang pendekar. Mungkin daripada program-program silat yang lain lebih menekankan aspek fizikal dan kerohanian. Program kali ini lebih menekankan daripada aspek sejarah dan pengetahuan, yang mana kita orang pergi ke makam, kita orang pergi ke rumah peninggalan dan menziarahi keluarga Allahyarham Dato' Mi Abdul Rahman. Objektif utama adalah sebagai murid seni gayung, kita perlu mengenal siapa pengasas kita, siapa maha guru kita. Objektif utama ni kita dapat kenal lebih jelas permulaan gayung di Taiping dan sehinggalah menyebarkan gayung di seluruh tanah Melayu serta di beberapa negara-negara luar. Bagi peserta, lawatan ini memberi pengalaman yang cukup bermakna. Momen ataupun tempat yang paling menarik adalah di tapak rumah tinggalan arwah Dato' Mi Abdul Rahman. Saya sangat kagum bila mana Datuk dia boleh bina seolah-olah satu wisma gayung. Dekat situlah ada rumah dia sendiri, satu pusat latihan, balai adat, ada kawasan yang agak luas untuk latihan gayung, ada asrama, ada kolam dan sebagainya. Kembara gayung ke Taiping bukan sekadar satu lawatan, tetapi perjalanan menelusuri akar perjuangan yang menghidupkan semula semangat silat sebagai warisan bangsa. Dengan harapan agar lebih ramai anak muda mengenal asal-usul perjuangan ini, kembara gayung terus menjadi simbol legasi yang tidak akan terpadam dek zaman.